Kenapa nak berbual kes luar mahkamah? Berbual je lah dalam mahkamah. Sebab orang-orang macam ni lah. Bila masa Syed Saddiq masukkan duit 1 juta dalam akaun dia? Bila masa dia arahkan orang masukkan duit dalam akaun dia? Bila masa ada duit 1 juta masuk dalam akaun dia? Tak ada duit 1 juta masuk dalam akaun dia pun. Bila orang-orang tulis macam ni dekat social media, kan dah merosakkan image dia. Tapi sayangnya dia tak boleh jawab dekat social media sebab tak dibenarkan oleh mahkamah. Bayangkan ni contoh satu ni. Bayangkan selama berapa lama kes dia dijalankan ni, ramai yang dah tulis macam ni, dah cakap macam-macam, dah buat video macam-macam pasal kes dia dengan fakta-fakta tak betul macam ni dan dia tak dapat jawab pun. Just in case, saya tag je lah pegawai Saddiq kat bawah ni, jangan tiba-tiba hilang pula, nanti komen delete, padam apa semua. Ini masalah dia. Pasal tu saya cakap, ini adalah satu karakter assassination. Mereka nak bunuh karakter Syed Saddiq ni sebagai seorang yang berintegriti dan amanah. Pasal tu lah benda ni jadi. Kes 1 juta ni adalah kes bersubahat pecah amanah. Bersubahat ni maksudnya kena ada orang-orang lain yang bersubahat lah. Kena ada beberapa orang bersubahat. Betul tak? Tapi kenapa pendakwa raya cas dia seorang je? Kenapa tak dakwa semua yang bersubahat? Masuk akal tak? Okey, 1 juta ni pergi mana? Tak tahu. 1 juta ni tak masuk dalam akaun dia. Mahkamah pun sekarang ni, dalam keputusan mahkamah ni sekarang ni, yang mahkamah keluarkan ni 22 muka surat. Judgement yang hakim keluarkan. Tak ada pun tulis duit tu pergi mana. Yang keluarkan duit ni pun adakah dia? Bukan. Yang sign check ni adalah dia. Bukan Syed Saddiq yang sign. Tapi dia dicas bersubahat lah. Banyak lagi saya rasa benda yang perlu dijawab di mahkamah. Mungkin tak cukup waktu, mungkin belum ada kesempatan pada waktu tu. Mungkin ada saksi-saksi yang tak dapat dipanggil pada waktu itu. InsyaAllah mungkin dapat dipanggil pada mahkamah rayuan nanti. That's why saya cakap kena tunggu mahkamah rayuan. Itulah yang saya cakap. Kita kena buka betul-betul mata kita untuk tengok. Sebab apa? Sebab kita kena faham yang senang nak type dekat social media ni sebenarnya. Tanpa membaca, tanpa tahu fakta kes. Kalau rajin membaca sikit, mungkin dia takkan tulis macam ni. Kan? Kalau rajin membaca. Tapi dia tak membaca, dia dengar orang cakap, dia tulis. Tapi orang yang sebenar tu, yang duduk kat tempat dia tu, dia tak dapat nak jawab pun tuduhan-tuduhan ni. Adil ke tak adil? Korang ingat tak tali pinggang koyak rabak yang bela istilah reveal yang YB Syed Saddiq pakai tu? Okey, kurang. Ni tali pinggang saya Saddiq. Dan korang ingat tak, satu Malaysia semua mendoakan, cakap bila nak kahwin, jadi ke tak jadi, ni ada ke tak ada, ni real ke tak real, ni semua orang ingat tak? Tapi saya nak tanya juga, semua orang ingat tak yang sebenarnya 19 dan 20 hari bulan ni adalah pendengaran rayuan kes YB Syed Saddiq di Mahkamah Rayuan. Saya yakin ramai yang lupa dan saya yakin ramai juga yang tak tahu. 19 dan 20 hari bulan ni jam 9 pagi di Istana Kehakiman Putrajaya, rayuan kes YB Syed Saddiq akan didengari di situ. Dan ada 4 pertuduhan yang mengatakan dia ni bersubahat untuk pecah amanah, pengumpulan wang haram dan sebagainya, yang secara logik akalnya kita tengok orang yang pakai tali pinggang koyak rabak tadi ni, tak mungkinlah orang macam ni buat kerja-kerja yang tak betul macam ni. Ini adalah mungkin berkat bulan Ramadan yang mana Allah nak tunjukkan kat seluruh rakyat Malaysia macam mana karakter, macam mana nilai-nilai yang dibawa oleh YB Syed Saddiq sebenarnya. Dan saya bersama kawan-kawan pasti akan bersolidariti bersama dengan YB Syed Saddiq di Istana Kehakiman di Putrajaya 19 dan 20 hari bulan ni. Dan saya harap seluruh rakyat Malaysia, saya merayu juga kepada seluruh rakyat Malaysia boleh mendoakan dengan harapan mungkin berkat bulan Ramadan ini, berkat doa semua orang, kita akhirnya akan mendapat kebenaran dan kita akan mendapatkan keadilan untuk YB Syed Saddiq. Percayalah cakap saya, kalau kita biarkan politik kotor membunuh karakter YB Syed Saddiq, kalau kita biarkan politik kotor membunuh nilai-nilai yang dibawa oleh YB Syed Saddiq, kalau kita biarkan politik kotor dan politik lama yang kuno, yang lapuk ini membunuh pemimpin-pemimpin baru, pemimpin masa depan negara ini, percayalah, kita yang akan mengalami kerugian tersebut. Saya perlu terima kritikan dengan hati yang terbuka. Sama saja seperti saya perlu terima keputusan Mahkamah Tinggi dan Hakim pada hari ini. Kerana saya tidak boleh membezakan diri saya dengan mana-mana rakyat lain yang turut diadili di dalam mahkamah. Sebab itu saya nak membersihkan nama saya di dalam mahkamah. Tetapi saya akur dan faham bahawa keputusan hari ini bukanlah keputusan yang mudah untuk ditelan. Iaitu keputusan di mana disabitkan walaupun kita dapat stay of execution and conviction, tapi saya perlu rayu ke peringkat Mahkamah Rayuan. And I accept it. Saya terima seadanya. Sebab itu saya perlu menghormati keputusan tersebut, dan kalau ada kritikan, makian, cemuhan, saya terima
Because in the end lagi sekali saya kongsikan, to become a good leader in Malaysia you must be whiter than white.